keris pusaka, pendamping yang menuntut waris. Pernah tak korang terfikir, kenapa ada sesetengah keris pusaka yang disimpan bertahun-tahun lamanya, tetapi tak pernah dibenarkan disentuh oleh sesiapa? Dan kenapa ada keluarga yang sanggup menyimpan keris itu dalam bilik berkunci, seolah-olah mereka sedang menyembunyikan sesuatu? Apa yang berlaku kepada seorang lelaki ini bermula selepas datuknya meninggal dunia. Sebuah keris pusaka diwariskan kepadanya. Dan sejak malam pertama keris itu masuk ke rumah, dia mula didatangi seorang lelaki berjubah hitam setiap malam pada waktu yang sama. Dan lelaki itu hanya datang dengan satu tujuan, menuntut waris baru. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita kongsikan satu pengalaman seram dan kisah yang dihantar dari yang bernama Faiz. Bila aku baca cerita yang dihantar ni, aku akui bulu roma aku meremang. Sebab gangguan yang berlaku bukan sehari dua, tetapi berbulan-bulan lamanya. Dan semuanya berpunca daripada sebuah keris pusaka lama yang diwarisi daripada datuknya sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan perkongsian kisah ni. Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah Kisah Alam Maya. Assalamualaikum Kisah Alam Maya dan kepada semua pendengar. Nama aku Faiz. Apa yang aku nak ceritakan ni berlaku sekitar beberapa tahun lepas. Dan sehingga hari ini, aku masih tak berani menyimpan apa-apa barang pusaka di dalam rumah. Semuanya bermula selepas kematian datuk aku. Datuk meninggal dunia kerana sakit tua. Selepas urusan pengebumian selesai, keluarga kami mula mengemas rumah arwah. Ketika itulah, ayah menjumpai sebuah peti kayu lama yang selama ini disimpan dalam sebuah bilik yang tak pernah dibuka. Aku sendiri tahu tentang bilik tu sejak kecil. Datuk memang sangat pantang kalau ada sesiapa masuk ke dalamnya. Masa peti itu dibuka, kami jumpa beberapa barang lama dan satu daripadanya ialah sebilah keris. Keris tu nampak biasa, tapi entah kenapa, bila aku pegang sarungnya, aku terus rasa tak sedap hati. Macam ada sesuatu yang sedang memerhatikan. Aku lepaskan semula keris tu dan cuba abaikan perasaan tersebut. Tapi rupa-rupanya, itu cuma permulaan. Malam pertama selepas keris tu dibawa balik ke rumah, aku terjaga sekitar pukul 3 pagi. Aku tak tahu kenapa, macam ada sesuatu yang mengejutkan aku daripada tidur. Masa aku buka mata, aku nampak ada seseorang berdiri di hujung katil, gelap, tinggi dan memakai jubah hitam. Mula-mula aku ingat ayah, tapi bila aku cuba fokus, aku sedar lelaki itu langsung tak bergerak. Dia cuma berdiri, diam, memandang ke arah aku. Aku terus capai suis lampu. Dan sebaik lampu menyala, lelaki itu hilang. Macam tak pernah ada. Aku tak tidur sampai subuh malam tu. Esoknya aku cuba yakinkan diri mungkin sebab terlalu penat. Tetapi malam kedua, perkara yang sama berlaku. Dan malam ketiga, aku mula dengar suara. Suara lelaki tua, perlahan, seolah-olah berbisik di tepi telinga. Kau pewarisnya. Aku terus bangun. Periksa seluruh bilik. Tak ada sesiapa. Tetapi suara itu jelas, sangat jelas. Sejak malam itu gangguan semakin menjadi-jadi. Setiap kali masuk waktu malam, aku mula rasa tak selesa berada dalam rumah. Kadang-kadang aku terdengar bunyi orang berjalan di atas siling. Kadang-kadang bunyi orang mengelilingi rumah. Dan paling kerap, bunyi ketukan. Datang dari bilik stor tempat keris itu disimpan. Satu malam, aku dan ayah nekat nak periksa. Kami buka pintu stor berlahan-lahan dan masa itulah aku nampak sesuatu yang sampai sekarang aku tak boleh lupa. Keris yang sebelum ini disimpan dalam peti berada di tengah lantai, tersusun elok, seolah-olah baru sahaja diletakkan oleh seseorang. Ayah terus terkaku sebab peti itu masih berkunci dan kuncinya ada pada dia. Malam demi malam berlalu. Gangguan semakin kuat. Aku mula bermimpi perkara yang sama. Dalam mimpi itu,
Aku berada di kawasan hutan yang sangat gelap, dan di tengah hutan tu ada seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia berdiri sambil memegang keris pusaka tersebut. Dia tak bercakap banyak, cuma ulang satu ayat. Kau pewaris seterusnya. Setiap kali mimpi itu berulang, lelaki itu akan berdiri semakin dekat, semakin hampir, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Sampailah satu malam, aku terjaga selepas mimpi tersebut, dan aku dengar bunyi seseorang berjalan di luar bilik. Langkahnya perlahan, tetapi jelas bunyi itu berhenti betul-betul di depan pintu. Kemudian, ada yang mengetuk dari luar, perlahan. Aku tengok bawah pintu, dan masa itulah aku nampak bayang kaki seseorang berdiri di situ. Aku tak buka pintu. Aku cuma duduk dalam bilik sampai azan subuh. Esoknya, aku cerita kepada nenek. Wajah nenek terus berubah. Dia diam lama. Kemudian dia beritahu satu perkara yang selama ini dirahsiakan keluarga. Menurut nenek, keris itu diwarisi sejak beberapa generasi, dan setiap pemiliknya pernah mengalami gangguan yang hampir sama. Malah datuk sendiri dikatakan sering bercakap seorang diri pada waktu malam. Tetapi tak ada sesiapa yang berani bertanya, kerana mereka tahu datuk sedang bercakap dengan sesuatu yang lain. Bila dengar cerita tu, aku mula faham kenapa datuk begitu menjaga keris tersebut. Tetapi pada masa yang sama, aku semakin takut. Sebab gangguan yang aku alami semakin agresif. Aku mula ternampak lelaki berjubah hitam itu dalam keadaan sedar, bukan dalam mimpi, bukan masa separuh tidur. Tetapi depan mata, pernah sekali aku nampak dia berdiri bawah pokok mangga belakang rumah. Berdiri diam, tak bergerak, dan bila aku berpaling sekejap, dia hilang. Malam yang paling menakutkan berlaku seminggu selepas itu. Sekitar pukul 2 pagi, seluruh rumah tiba-tiba terpadam elektrik. Aku keluar dari bilik untuk mencari lampu suluh, dan masa lalu depan bilik store. Aku terdengar bunyi seperti orang sedang mengasah besi. Aku terus membeku. Bunyi itu datang dari dalam store, padahal tak ada sesiapa di dalam. Aku kejutkan ayah, dan kami buka pintu store bersama-sama. Bunyi itu terus berhenti, tetapi keris tersebut sekali lagi berada di atas lantai. Kali ini bilahnya terhunus separuh. Aku tak tahu macam mana nak gambarkan perasaan masa tu. Aku cuma tahu, aku dah tak sanggup tinggal dalam rumah tersebut. Akhirnya keluarga kami mendapatkan bantuan seorang ustaz. Selepas melihat keris itu, beliau terus meminta kami memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan menjaga solat. Malam rawatan dilakukan. Keadaan dalam rumah jadi sangat tegang. Sepanjang bacaan berlangsung, bunyi hentakan kedengaran dari dalam bilik store. Kuat. Seolah-olah ada sesuatu sedang mengamuk. Tetapi ustaz teruskan bacaan hampir 2 jam. Sehinggalah akhirnya semuanya menjadi sunyi. Sunyi yang sangat belik. Dan sejak malam itu, gangguan mula berkurangan. Aku tidak lagi bermimpi tentang lelaki berjubah hitam tersebut. Tiada lagi ketukan, tiada lagi bisikan, tiada lagi bunyi langkah di luar bilik. Seolah-olah sesuatu telah pergi meninggalkan rumah kami. Tetapi sampai hari ini, setiap kali aku teringat keris pusaka itu, aku masih teringat wajah lelaki tua dalam mimpi tersebut. Dan satu ayat yang selalu diulangnya, kau pewaris seterusnya. Sahabat-sahabat pendengar di kisah alam maya, apapun kebenaran di sebalik kisah ini, ia mengajar kita bahawa tidak semua warisan perlu dibanggakan. Dan tidak semua perkara lama membawa kebaikan jika ia mengundang ketakutan serta bergantungan kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah yang dikongsikan malam ini menjadi pengajaran buat kita semua. Kalau korang pernah mengalami pengalaman misteri, seram atau gangguan, boleh share di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menemani malam ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel Kisah Alam Maya supaya lebih banyak kisah-kisah seram dan misteri dapat terus diceritakan kepada korang semua. Dan aktifkan juga loceng notification supaya tidak terlepas kisah terbaru yang akan datang. Kita jumpa lagi di kisah seterusnya. Assalamualaikum dan selamat malam.